ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersama langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan yang berkait dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang Jumaat ini akan menyambung pembicaraan tayamum. Pembicaraan tayamum ganti daripada wudu dan juga ganti daripada mandi wajib. Sebab itulah tajuk tayamum selepas daripada selesai pembicaraan tajuk wudu dan juga selepas dia selesai pembicaraan tajuk mandi wajib. Yang mana sebagaimana pembicaraan wudu, mandi wajib, fardu ain kita mempelajarinya, tajuk tayamum pun wajib fardu ain kita mempelajarinya. Yang mana Alhamdulillah program Safinatun Najah ni jadi memudahkan pendengar Mani FM dan penonton FB Mani FM boleh mengikuti program Talaki Safinatun Najah, ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajarinya. Yang mana terkadang tajuk tayamum ni ada yang kurang terdedah dengan tajuk tayamum. Terutama sekali tajuk tayamum yang biasa berlaku dalam kehidupan kitanya apabila di anggota wudu dan juga di anggota mandi wajib ada umpama pembalut seming ke apabila patah yang menyebabkan ketika berwudu ada kawasan yang tidak boleh diratakan air terhalang oleh pembalut. Ketika mandi wajib ada kawasan yang tak boleh rata air terhalang dengan umpama pembalut. Hak ni memang yang biasa berlaku, tapi malangnya terkadang ilmu bab tayamum kerana masalah tadi itu kurang terdedah, kurang dibicarakan. Jadi insyaAllah program Talaki Safinatun Najah nanti saya akan membicarakan secara lebih terperinci hak berkaitan dengan ada pembalut menyebabkan ketika berwudu airnya tidak rata, ketika mandi wajibnya airnya tidak rata. Jadi pembicaraan sekarang ni masih lagi berkait dengan sebab yang mengharuskan bertayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan bertayamum. Jadi saya sambung dulu sebab-sebab yang mengharuskan tayamum ni. Jadi kalau sidang pendengar mengguna pakai kitab Safinatun Najah edisi terjemahan Jawinya, buka muka surat 7 baris atas sekali. Buka muka surat 7 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin walihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin terjemahan di bawah tu. Dan ketiga daripada tiga sebab apabila berlaku salah satu dari tiga sebab ni mengharuskan bertayamum. Berhajah kepada air. Mana berhajah kepada air, berhajah kepada menggunakan air bagi minum. Hayawan, ditimbul dengan binatang.
Hayawan mana binatang yang dihormatkan. Hayawan muhtaram, binatang yang dihormati pada syarak. Muhtaram dengan makna yang haram dibunuh. Muhtaram ni yang dihormati pada syarak, iaitu binatang yang haram dibunuh. Berhajah kepada air bagi minum, binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati pada syarak. Ialah untuk minum ke, untuk air tu untuk, contohnya untuk buat makanan daripada air ke, samalah juga. Bukan untuk minum saja. Tapi ghalib kebanyakannya untuk minum lah. Ghalib kebanyakannya untuk minum. Tapi bukan semestinya untuk minum saja. Untuk makan, sebab kita nak buat makanan ni kena menggunakan air. Sama juga. Untuk contohnya, untuk basuh najis contohnya. Sebab berwuduk mandi wajib, air, tak pakai air boleh bertayamum. Adapun untuk menyucikan najis, dia tak boleh nak ganti. Kalau air tak ada untuk basuh najis, dia tak boleh nak ganti dengan tayamum untuk basuh najis. Jadi gini, air ada, tapi ada keperluan untuk basuh najis. Kalau kita berwuduk ataupun mandi wajib, maka kita tak boleh basuh najis. Kalau kita basuh najis, maka kita tidak boleh berwuduk dan mandi wajib. Jadi kalau tidak berwuduk, tidak mandi wajib, syariatnya tayamum. Tapi untuk basuh najis, kalau air tak ada, dia tak ada tayamum. Kalau berlaku sungguh lah. Kalau berlaku sungguh, kita ada air untuk basuh najis, berarti kita ada air juga untuk berwuduk dan mandi wajib. Ada ni. Jadi kalaulah tak ada air untuk berwuduk, ganti dengan tayamum, solat tu tak wajib diqadakkan. Tapi kalau ketiadaan air untuk basuh najis, maka terpaksa solat berserta dengan najis, solat tersebut wajib diqadakkan kembali kemudian. Jadi di antara hajahnya adalah air itu berhajah untuk basuh najis. Kemudian yang saya sebut mengelepasnya, sebab yang kedua yang mengharuskan bertayamum, iaitu sakit. Yang mana kerana sakit ni kita tidak boleh kena air pada ketika berwuduk ataupun ketika mandi wajib. Kalaulah kerana sakit, memang satu tubuh tidak boleh bersentuh dengan air. Memang satu tubuh tidak boleh bersentuh dengan air. Contohnya apa? Demam. Demam boleh kena air. Kita panaskan sedikit air. Saya contohkan minggu lepas dan minggu terdahulunya, kisah orang yang kena angin ahmar. Ini kisah hanya satu orang. Orang lain mungkin tidak. Selepas dia kena angin ahmar, tubuh dia tak boleh bersentuh dengan air. Bersentuh dengan air di tubuh dia akan jadi sesak nafas. Kata panaskanlah air. Mungkin kerana air itu sejuk. Dia kata kalau panaskan air, kena tubuh tak sejuk, tapi air itu panas di permulaan saja. Lepas tu air itu akan jadi sejuk. Maka dia akan sesak nafas. Maka itu satu contoh satu orang saja tu. Bukan semua orang angin ahmar seumpama tu. Orang yang kena angin ahmar. Bukan. Jadi dia langsung tak boleh bersentuh dengan air. Kalau bersentuh jadi mudarat, maka dia bertayamum. Yang saya sebut mengelepasnya kerana sakit. Contoh ke anggota wuduk ke anggota mandi wajib. Ni sedang pendengar jangan lupalah. Saya sudah bicara dah pembicaraan terdahulunya. Sebut kata anggota wuduk, muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki sampai ke dua buku lali. Itu 4 anggota. Kalau sebut kata anggota mandi wajib, 1, iaitu 1 badan. Kalau sebut kata anggota tayamum, 2, iaitu muka dan 2 tangan sampai ke siku. Ingat tu.
Anggota wuduk 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Anggota mandi wajib 1 badan. Anggota tayamum 2, iaitu muka dan 2 tangan. Kena ingat tu. Pandai ni. Jadi kerana dia sakit, saya contohkan hak minggu lepasnya, terkena api. Terkena kepanasan api ke. Saya contohkan lagi, terkena air panah. Ataupun terkena sesuatu menyebabkan jadi luka. Jadi di kawasan kena api, kena air panah, kena luka tu tak bolehlah bersentuh dengan air kerana sakit. Adapun di kawasan anggota wuduk yang lain, anggota mandi wajib yang lain, tu comel boleh kena air. Hak ni hak banyak berlaku. Jadi hak ni hak banyak berlaku, serta pembicaraan dia tu agak kena fokus sedikit lah. Ada sedikit payah. Sedikit payah ni kerana kita tak pernah belajar. Kalau kita belajar, insya-Allah tak ada payah. Apa ilmu pun kalau kita tak pertama kali belajar, ilmu apa pun payah pertama kali, biasa je tunya. Jadi oleh kerana sebagaimana saya sebut di permulaan tadi, tajuk tayamum ni terkadang kurang pendedahan. Tajuk tayamum ni terkadang kurang pendedahan. Jadi termasuklah hak biasa berlaku tu. Hak sakit menyebabkan ada kawasan di anggota wuduk, anggota mandi wajib tak boleh kena air. Hak tu kalau dia punya kena api, kena air panah, luka yang tidak berbalut. Kalau berbalut pula, kerana sakit menyebabkan di kawasan berbalut, tak boleh kata air juga untuk berwuduk dan untuk mandi wajib. Tapi air ada. Sebahagian tubuh boleh kena air. Maka berwuduk tetap wajib. Mandi wajib pun tetap wajib. Sebab air ada dan sebahagian anggotanya boleh kena air, maka wajib berwuduk ataupun wajib kita mandi wajib. Tapi macam mana untuk kawasan yang tidak boleh kena air tu? Untuk kawasan yang tidak boleh kena air, maka wajib digantikan dengan tayamum. Ini agak kena fokus sedikit. Jadi makna akan berlaku 2 taharah. Taharah wuduk 1, taharah tayamum 1, taharah mandi wajib 1, taharah bertayamum 1. Ni kita mungkin kena fokus sedikit. Kemudian saya ada bawa buku panduan untuk pesakit ni. Mungkin untuk FB ni tak tahulah. FB depan saya ni dia jadi macam tak bergerak dah. Jadi short, jadi tak bergerak. Saya nak tunjuk gambar buku panduan tayamum bagi pesakit ni, insya-Allah semula. Jadi hak sakit seumpama tu saya akan bicara balik. Tapi hak itulah insya-Allah yang saya akan bicara panjang. Sebab tu hak relevan. Apa? Hak relevan apa panggil? Hak benda yang berlaku semasa. Kalau sebab yang pertama yang mengharuskan tayamum, ketiadaan air. Insya-Allah lah. Di tempat kita, di negara kita ni, airnya memang banyak lah. Tak berlakulah ketiadaan air. Hak berlaku ketiadaan air ni umpama di padang pasir ke. Tu. Jadi sebab yang pertama. Kemudian sebab yang ketiga ni pula, air ada tapi air yang agak terhad. Air yang terhad ni berhajah perlu digunakan air ni untuk umpama minum. Binatang yang dihormati pada syarak, binatang yang haram dibunuh pada syarak. Jadi maknanya pertama tu, sebab pertama tak ada air. Sebab yang ketiga ni air ada tapi terhad. Jadi terhad. Jadi yang lebih memerlukan lagi ni untuk minum contohnya. Nanti saya akan bicara. Walaupun mungkin ni kurang berlakulah. Tapi tak apalah. Saya akan fokus nanti hak wal maradu tu. Cuma saya nak habis dululah tajuk tayamum dalam kitab ni. Kemudian hak nak fokus kepada ada kawasan wuduk kena api, kena air panah, kena luka, pembalutnya belum ada lagi ataupun sudah dibubuh pembalut. Ni hak banyak berlakunya yang menyebabkan kawasan hak luka yang sakit tu tak boleh kena air. Kawasan lain boleh kena air, maka kawasan lain boleh kena air, wajib berwuduk, wajib kena mandi wajib. Kawasan tak boleh kena air diganti dengan tayamum.
Jadi saya masuk mula kepada yang ketiga ni. Ketiga, berhajah kepada air bagi minum binatang yang dihormat. Yang dihormati pada syarak. Kemudian di hadapan tu didatangkan, manakah binatang yang tidak dihormati pada syarak? Manakah binatang yang tiada dihormati pada syarak? Jadi sekarang ni, saya sebut tadi dah, air ada tapi agak terhad, maka air tu keperluannya, hajahnya adalah bagi minum binatang yang dihormati pada syarak. Bagi minum ataupun bagi buat makanan, ataupun bagi tadilah, bagi basuh najis. Tu. Mana air ada tapi air yang terhad. Jadi kalau kita gunakan untuk minum, maka tidak tak cukup lah untuk berwuduk. Maka ni ganti dengan tayamum semata-mata, tanpa berwuduk dan tanpa mandi wajib. Pandai ni. Bagi minum binatang yang dihormat pada syarak. Jadi saya masih lagi FB ni, saya masih lagi tak ada nak tunjuk lah buku panduan ni. Dia mungkin ada masalah siaran. Tapi untuk ikut FB tu, nampak masih lagi orang ikut je tu. Ramai lagi orang ikut tu. Mungkin FB tempat saya ni barangkali ni dalam kontinu wallahualam lah. Nanti saya akan tunjuk buku panduan tayamum bagi pesakit yang sama ada dikeluarkan oleh Maidan, pejabat agama, Majlis Agama di Terengganu, pejabat agama, ataupun yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM di Kuala Lumpur. Jadi saya nak uraikan dulu masalah sebab yang ketiga ni. Berhajah kepada air bagi minum binatang yang dihormat akan dia. Kalau yang tidak dihormati, dia akan bicara di hadapan. Saya perhabis dululah sebab yang dihormati, yang tidak dihormatinya mana? Yang tidak dihormati. Yang tidak dihormati ni tengok molek. Saya perhabis dulu dalam kitab Safinatun Najah ni. Kemudian apabila habis bicara bab tiga syarat ni, tiga sebab yang mengharuskan tayamum ni, saya akan bicara bab kata pembalut tadilah. Tapi saya nak baca tempat mana tu untuk membicarakan pembalut. Mungkin saya pun tak baca kitab mungkin. Mungkin saya hanya huraikan saja kemungkinan. Sebab sepatut saya hurai di wal maradu sebenarnya. Sebab yang kedua tu. Tapi saya rasa biarlah tu saya masalah pembalut tu, masalah yang banyak berlaku. Saya bicara sukulah walaupun tajuk bicara ketika bicara wal maradu, iaitu sebab yang kedua yang mengharuskan tayamum adalah sakit. Dia ada tiga sebab kan. Yang pertama dahulu tak ada air. Yang kedua sakit. Yang tiga berhajah kepada yang kita bicara hari ni. Saya bicara hari ni. Jadi waktu sebenarnya tajuk masuk tajuk wal maradu, tapi tak apalah. Saya nak sambung sikit lagi ni. Sebab dalam FB ni kata gambar je tak gerak, tapi suara okey dia kata. Dia tak ada masalah lah. Mana kalau FB ni kalau nak mengemukakan persoalan tu masa lagi boleh tu. Sebab FB-nya okey. FB-nya okey. Faham tak ni? Tapi suara FB okey. Cuma gambar je tak bergerak. Ni ada soalan dalam FB ni. Wuduk boleh diambil tanpa basuh najis. Adakah dibolehkan juga tayamum tanpa basuh najis? Sekarang ni apabila air terhad, air tu kalau guna untuk basuh najis, maka tak boleh berwuduk. Maka air tu wajib digunakan untuk basuh najis. Sebab basuh najis tak boleh nak ganti. Wuduk boleh ganti dengan tayamum. Wuduk boleh ganti dengan tayamum. Basuh najis tak boleh ganti dengan tayamum. Jadi air ada, sama ada berwuduk tanpa basuh najis, ataupun basuh najis tanpa berwuduk, wuduk ganti dengan tayamum. Maka basuh najis sebab wuduk boleh ganti.
Wuduk boleh ganti. Faham tak ni? Kemudian adakah dibolehkan juga tayamum tanpa basuh najis? Maka dia sekarang ni air ada, faham? Air ada, tapi agak terhad. Berwuduk tak bolehlah basuh najis, air habis dah. Basuh najis tak boleh berwuduk lah sebab air habis dah. Maka dia kena basuh najis. Wuduk ganti dengan tayamum. Faham tak ni? Adapun tayamum tanpa basuh najis, itu makna air tak ada langsung. Air tak ada. Air betul-betul cukup untuk minum saja. Air betul-betul cukup untuk minum saja. Untuk berwuduk tak boleh pakai. Untuk basuh najis tak boleh pakai. Maka bertayamum lah tanpa basuh najis. Maka solat tu wajib diulangi kembali. Sekarang ni air ada. Untuk minum, tu simpang berasingan untuk minum. Sebab air tak ada untuk minum, kita nak minum apa? Minum pasir. Minum tanah. Tu pertama. Untuk minum tu pertama. Sekarang ni untuk minum, standby dah. Kemudian, ada lagi beleng air. Beleng air ni terhad. Kalau berwuduk, najis tak boleh basuh. Kalau basuh najis, wuduk tak boleh nak berwuduk. Maka dia kena basuh najis. Kemudian wuduk ganti tayamum. Tapi kalaulah air ada cuma cukup-cukup untuk minum, berwuduk pun tak ada air baki lebih, nak basuh najis pun tak ada air lebih, maka bertayamum untuk ganti wuduk, najis tak basuh lah. Maka di solat nanti berserta dengan najis. Maka solat tu dia wajib diulangi kembalilah. Faham tak? Jadi kalau kata adakah dibolehkan juga tayamum tanpa basuh najis? Air tak ada. Memang tayamum ganti wuduk. Basuh najis tak basuh lah sebab air tak ada. Adapun kalau air ada cukup sedikit, dia kena dahulukan basuh najis daripada berwuduk. Habis. Kemudian kita nak pergi sikit lagi ni. Sebab tadi ni bagi meminum binatang yang dihormat pada syarak. Saya nak sambung ni. Wa ghairul muhtarami sittatun. Dan yang tiada dihormat pada syarak tu ada 6. Ada 6. Hak 6 ni tidak dihormati pada syarak. Tidak dimuliakan pada syarak. Maknanya, air kita ada. Untuk berwuduk kita. Untuk minum kita, cukup. Untuk wuduk kita pun cukup. Untuk minum pun kita pun cukup. Untuk minum orang-orang yang dihormati yang lain pun cukup. Ada ni. Kemudian untuk wuduk pun cukup. Sebab kita dahulukan minum. Bagi pada wuduk. Tiba-tiba yang tidak dihormati pada syarak ni, dia nak air kita. Air kita. Air minum kita tak boleh beri ke dia sebab kita untuk nyawa kita. Tapi kita ada air lebih untuk berwuduk. Boleh tak air kita yang kita gunakan untuk berwuduk, yang kita sediakan untuk berwuduk, kita bertayamum? Air kita tu kita beri pada 6 golongan yang tidak dihormati pada syarak. Tak boleh beri air pada yang tidak dihormati pada syarak ni. Maknanya kita kekal air kita gunakan untuk berwuduk kita. Lepas tu yang 6 golongan yang tidak dihormati pada syarak mati dia, biar dia matilah. Sebab 6 ni tidak dihormati pada syarak. Tengok molek 6 ni. Mana 6 ni yang tidak dihormati pada syarak ni? Yang pertama, tarikus solah. Yang tu. Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang Islam ni, tapi dia tak semayang. Ada ni. Ni kita cerita perjalanan padang pasir lah. Jadi dia ada sediakan air. Perjalanan dia mungkin seminggu, sebulan. Air minum dia standby cukup dah. Air wuduk dia pun alhamdulillah cukup. Contohnya. Nak habis di perjalanan ada jumpa sumber air, dia akan tambah bekalan air. Tiba dalam perjalanan tu orang yang tak semayang ni, air wuduk dia tidak sediakan lah. Air wuduk dia tak boleh sedia. Pada ni. Ada soalan ni, masa sakit tak boleh langsung berwuduk, hanya boleh bertayamum untuk solat. Bila sihat dan boleh berwuduk, kena ulang balik ke? Tu kalau kita tidak boleh berwuduk, kenapa? Kerana tak ada air, kena tengok pula tempat tu ghalib ada air ke tidak.
Tapi kalau tak boleh berwuduk kerana sakit. Kerana sakit. Maka dia pun bertayamum, solat dia tak wajib diulangi kembali. Tapi kalau dia berwuduk dan bertayamum kerana ada umpah baluk, tu kena akan bercara baliklah waktunya. Jadi sekarang ni, orang yang tak semayang ni, air wuduk dia memang dia tak sediakan. Perjalanan dia, kita cerita ni satu rombongan ni. Satu rombongan pada pasir. Pun tak berlaku di tempat kita lah. Jadi, air wuduk dia tak ada. Dia cuma ada air minum saja. Tiba-tiba air minum dia tu tumpah. Habis air minum dia. Dia pun minta air ada di kita. Air ada di kita untuk minum kita lah. Tapi kita ada lebih sebab kita sediakan untuk berwuduk. Dia pun nak minta air wuduk kita. Untuk dia minum, untuk orang tengah semain dia minum. Ada ni? Kita boleh tak beri air wuduk kita tu untuk orang yang tak semain ni minum? Jadi wuduk kita tu, kita ganti dengan tayamum. Tak boleh. Air wuduk kita kekalkan untuk berwuduk. Lepas tu orang tu air tak ada mati dia tidak dihormati, dimulakan pada syarak. 6 golongan. Yang pertama orang tak semayang. Ingat baik tu. Yang orang tak semayang ingat baik. Tidak dihormati pada syarak. Lepas tu ni ada soalan, kalau ada jarum di tangan, jika berwuduk macam biasa dan sapu air atas plaster saja tanpa tayamum, adakah solat itu perlu qada nanti? Tu nanti kita akan bicara. Tu kita akan bicara kembali, kan sebut dah tadi kan. Masalah ada pembalut macam mana, termasuk ada jarum di tangan macam mana. Tu saya akan bicarakan kemudian. Kita fokus pada hak kata berhajah kepada air ni dahulu. Soalan tu nanti. Simpan soalan tu untuk akan datang. Sebab kita tak boleh nak tukar-tukar permasalahan, jadi tak habis bicara nanti. Sebab cerita tu disapai atas pembalut tanpa bertayamum. Tu kita akan bicara nanti. Tu bicara mana, sebab tu saya minta kan, kalau boleh fokuskan soalan pada tajuk yang sedang dibicarakan. Ini sekali bicara hak berkaitan dengan berhajah kepada air. Masalah plaster apa semua saya sebut dah tadi. InsyaAllah saya akan bicara di program dia masa akan datang. Kita fokus pada satu-satu. Jadi orang ni tak semayang, air wuduk dia tak ada, tapi air minum dia tumpah. Kita air minum kita ada, air wuduk kita ada. Dia pun nak minta air wuduk kita untuk minum dia, tak boleh beri. Mati dia, biar dia matilah, sebab dia tidak dihormati, tidak dimulakan pada syarat. Dengar tak tu? Orang tinggal semayang. Saya sebut minggu lepas tu. Orang kerja di pejabat, kerihik siang hari. Ini orang perempuan kitanya, muslimat kitanya, dia tak segera mandi wajib untuk solat zuhur, untuk solat asar. Tu macam mana kira tu? Tak semayang. Tapi alhamdulillah bila belajar dia tahulah bab taharah, bab haid nifas tu. Tapi kalau tak belajar, dia gitulah sampai ke pencing. Tapi masa dia kerja banyak solat ditinggalkan kerana haid dia tiap bulan. Mungkinlah terkadang kering sebelah malam, tak ada masalah, duduk rumah. Kalau kering siang hari, berapa kali tinggal zuhur, berapa kali tinggal asar. Satu waktu sebut dah minggu lepas kan. Satu waktu solat ditinggalkan 80 tahun neraka. Satu hari dia neraka, tempoh masa dunia 1000 tahun. Ingat baik tu. Tapi oleh kerana mengekali jahil fadha'in ba'taharah, siapa ke pencing, dia sudah tidak bekerja, pencing pun haid pun memang sudah biasa, sudah tidak ada. Tua-tua ni dia buat amal sunat, semain sunat rajin, puasa sunat rajin, baca Quran rajin, la ilaha illallah. Semayang tiap agama tak cukup, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan sunat kerana tiang agama semayang tidak cukup. Ingat baik tu. Di Mekah buat umrah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah buat haji wajib, buat umrah wajib. Haji wajib itu, umrah wajib itu tuntutan wajib yang lain. Tapi duduk Mekah 40 hari lebih ni, untuk haji wajib, untuk umrah wajibnya sekejap je, berapa hari je untuk haji wajib, umrah wajib. Lepas tu 40 hari tu kita banyak buat amal sunat ketika di Mekah.
Ada Madinah ke ada Mekah kita banyak buat amal sunat. Tapi semayang tiang agama cukup ke tak? Tak cukup. Tapi tak sedar. Sebab kekal jahil sampai ke tua. Sampai pergi Mekah pun kekal jahil fardhu ibad taharah. Buat amal sunat lah Mekah Madinah. Pun tak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Tiang agama tidak cukup. Yang baik senang pendengar. Oh berat gitu. Memang berat lah kerana jahil fardhu ibad taharah. Oh naya gitu. Memang naya lah dia. Sebab dia mengekali jahil fardhu ibad taharah. Pada ni. Kerah ustaz memang kerah lah. Berhadapan dengan orang yang mengekali jahil fardhu ibad taharah. Sampai ketua pun tak sedar lagi jahil. Memang kerah. Tak ada lembut ni. Sebab dia semayang ditinggal masa dia kerja dahulu. Zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Hek dikrim pagi tadi. Hek dikrim pukul 10. Pukul 12. Pukul 1. Lepas tu mandilah untuk semayang zuhur semayang asar. Tak mandi. Kerana saya tak mandi, maka tak wajib zuhur, tak wajib asar. Itu jahil tukir orang panggil. Faham tak jahil tukir orang Terengganu ni? Jahil tukir ni jahil berat lah. Apa tukir, saya pun tak mau cerita lah tu. Jahil berat. Lepas tu nak buat amal sunat ni. Waliyazabillah lah. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada golongan yang seumpama ni. Golongan yang tiang agama tak cukup, tapi buat-buat amal sunnah. Ini semua perdaya daripada syaitan, bukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ni orang tinggal semayang ni tidak dihormati pada syarak. Tak ada air untuk minum dalam perjalanan padang pasir ni. Tak ada air dianya. Tak ada air dianya untuk dia minum dalam perjalanan di padang pasir lah ni. Ni mungkin tak berlaku pada masa kita ni. Mungkin tak berlakulah pada masa kita. Lepas tu masih lagi ada masuk soalan-soalan. Tu nanti dulu. Jadi saya tak boleh nak respon soalan kalau menyebabkan hak saya sedang bicara ni. Yang dihormati pada syarak, yang tidak dihormati pada syarak, saya pesan dah. Mungkin saya tidak akan respon lah kalau soalan tu. Memang bab tayamum. Tapi saya kena berhenti hak kitab saya ni. Tak boleh lagi tu. Kena fokus pada soal perbicaraan ni dahulu. Pandai fokus pada perbicaraan ni dahulu. Hak soalan yang ada tu simpan kemudian. Nak kemuka soalan biar berbetulan dengan tajuk tayamum yang kena dengan soalan tu. Baru mudah saya nak respon soalan. Ni saya nak fokus kepada yang tidak dihormati pada syarak. Faham tak ni? Jadi kalau saya gigi tu tadi, saya pun hilang fokus jadinya. Jadi sekarang ni dia tak semayang, air wuduk dia memang tak ada, air minum dia ada. Saya buat masalah air minum dia tumpah habis contohnya. Dia pun minta air minum kita. Bukan, dia minta air wuduk kita. Kita air minum, kita standby awal-awal. Air wuduk pun masih lagi cukup. Faham tak ni? Air wuduk masih lagi cukup. Dia pun diminta air wuduk kita. Dia tak semayang. Air wuduk itu tak boleh beri ke dia. Dahaga mati, dia biar dia mati lah. Sebab dia tidak dihormati pada syarak. Orang dok semayang. Faham tak ni? Ada ni. Adapun kalau kawan kita tu minta air kita untuk minum dia, tapi dia semayang, dia minta air kita untuk minum dia, air wuduk kita lah. Kita pun beri air wuduk kita pada kawan kita yang semayang ni, yang kehabisan air untuk minum. Jadi kita berilah air ke dia. Faham tak ni? Dah kita air wuduk tak ada lah, maka kita bertayamum lah. Sebab tu dia sebab yang ketiga tu, berhajah kepada air bagi minum binatang yang dihormati. Binatang ni hayawanun. Binatang ni termasuk manusia. Cuma manusia ni panggil hayawanun natik. Haiwan yang boleh bertutur. Macam panggil hayawan juga. Jadi pelik kita ni. Tadi haiwan yang dihormati. Haiwan termasuk manusia. Masuk manusia. Jadi hak tidak dihormati ni, orang tinggal solat ni manusia lah. Kita tengok lagi dah apa. Hak 6 golongan yang tidak dihormati ni. Wazanil muhsan. Dan kedua, orang berzina itu yang sudah tahu kahwin. Yang sudah berkahwin. Orang berzina yang sudah berkahwin. Pun sama juga. Tidak dihormati pada syarak. Diminta air kita. Diminta air kita. Kita tak boleh beri air wuduk kita. Kita kekalkan air wuduk tu, air tu untuk wuduk kita. Maka orang berzina tadi ni, dia matilah ketiadaan air. Biar matilah sebab tidak dihormati. Wal murtaddu, dan ketiga orang murtad. Ini pun tidak dihormati pada syarak lah. Tidak dihormati pada syarak.
Lepas tu ada tanya FB ni. Ini baru soalan yang berkaitan. Orang yang tak semayang, yang kita tak boleh bagi tu, walaupun family sendiri, tak boleh bagi juga ke ustaz. Tak kira lah. Family tak family ke, tak boleh. Sebab dia tak semayang. Faham tak ni? Ini soalan yang berkaitan yang sedang kita bicarakan. Orang murtad. Orang murtad kita maklumlah. Orang terkeluar daripada agama. Wal kafirul harbiyu. Dan keempat, kafir harbi. Kafir yang memerangi orang Islam. Itu pun tidak dihormati. Dia minta air kita, tak boleh bagi air kita. Adapun kafir zimmi, kafir yang duduk bawah pemerintahan kerajaan Islam, tu dia tak ada air untuk minum. Dia kafir mana ada semayang. Air wuduk tak ada lah. Air minum dia habis juga. Kafir zimmi ni. Dia pun minta air wuduk kita. Air kita untuk wuduk, untuk semayang kita. Air minum kita sudah kita simpan berasingan. Orang kafir zimmi ni minta air kita. Kita kena beri air ke dia. Maka wuduk tak boleh berwuduk. Kita ganti dengan bertayamum. Kafir ni, kafir zimmi. Kafir yang duduk di bawah pemerintah kerajaan Islam. Ataupun kafir mu'ahad, contoh. Itu bicara panjang. Kafir yang ada janjian berhenti perang dengan orang Islam. Kafir musta'man, contohnya. Kafir yang diberi jaminan keamanan oleh kerajaan. Mana kafir musta'man? Kafir yang datang negara kita, dia dapat visa. Dia dapat, musta'man tu, dapat keamanan dari kerajaan. Mana mereka dilindungi oleh kerajaan. Itu kafir musta'man. Dia tak ada air. Dia minta air wuduk kita. Kalau kita beri air wuduk kita ke dia, tak berwuduk lah kitanya. Tak berwuduk pun tak apa. Sebab kita bertayamum. Padahal ni, kita ada pilihan kan. Tak berwuduk, kita bertayamum. Ni. Hak kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ni lagi ni. Hak tidak dihormati ni. Wal kalbul ukur. Dan kelima, anjing yang galak. Kenapa? Anjing liar. Anjing liar. Anjing yang memudaratkan orang. Anjing yang memudaratkan orang. Jadi anjing ni dia ada 3. Ada anjing yang memberi manfaat. Anjing yang memberi manfaat. Anjing yang jadi penemang dalam perjalanan padang pasir. Itu dihormati. Air wuduk kita beri untuk anjing yang penemang ni untuk minum. Maka kita tidak berwuduk, kita hanya bertayamum. Ataupun ada anjing. Tapi anjing ni tersempok di tengah jalan. Tapi anjing ni anjing liar pun tidak. Anjing galak ni anjing liar yang memudaratkan kita. Tu anjing galak, bukan galak jinak belaki ni, bukan ni. Anjing galak, anjing liar. Dan anjing ni bukan anjing yang kita ambil manfaat, kita hanya tersempok di perjalanan saja di padang pasir. Tapi anjing ni bukan anjing liar, dia tidak mudaratkan kita. Kita air untuk minum kita simpan dah. Air ada di kita tu air untuk wuduk. Kalau ke anjing ni, anjing pula nampak ramai anjing ni. Tapi anjing ni, anjing bukan mudarat ni. Ramai anjing ni, kita kata. Kita lah air wuduk kita pada anjing yang tidak mudaratkan ni. Lepas tu, tak berwuduk lah kitanya. Kita ganti dengan tayamum. Anjing yang galak, yang liar, yang memudaratkan kita ni. Pada ni. Ni tak boleh minum ke dia. Mana lagi yang tidak dihormati pada syarak? Wal khinziru, dan keenamnya babi. Khinzir bahasa Arab, babi bahasa Melayu. Ada ni. Jadi orang tinggal semayang ni tidak dihormati pada syarak. Air wuduk kita tak boleh untuk minum dia. Mati dahagalah dia, biar ke dia mati. Mana lagi yang tidak dihormati? Babi. Oh, babi. Jadi macam orang tak semayang jugalah. Babi tidak dihormati. Tersempoklah dengan babi tengah jalan. Yang kelaparan. Yang tak ada air. Mati babi ni nanti. Ada tak? Air wuduk kita tak boleh bagi pada babi tu. Kalau ada air lebih, bukan air minum kita, bukan air wuduk kita, kita ada air banyak lagi lebih, berilah ke babi tu, tak ada masalah lah. Sekarang kita bicara air ada, tapi air yang agak terhad. Contohnya perjalanan di padang pasir. Ni cerita negara luar lah. Bukan di negara kita. Tapi tak apalah, kita bicara bab ilmu ni dahulu. Pada ni, air kita banyak. Jalan-jalanan tu jumpalah babi yang kelaparan. Kita beli air tu.
Tapi kalau tersempot dengan babi yang kelaparan, yang dahaga, air wuduk kita terhad sahaja, tak ada lebih, tak ada apa. Oh, kita kalau kepada babi ni minum air kita, babi ni banyak juga, habis air wuduk kita, tak boleh beri. Tak boleh beri air wuduk kita. Kalau air minum kita cukup, air wuduk kita cukup, ada baki banyak, berilah ke babi tu minum. Sekarang ni air kita terhad. Air minum kita dan air wuduk kita. Air wuduk kita boleh beri kepada babi. Tak boleh, tidak dihormati. Dah tak dia orang tak semayang. Apa samalah tak boleh, tidak dihormati. Jadi orang tak semayang ni tidak dihormati sama dengan babi ya. Babi tak masuk neraka. Babi tidak masuk neraka. Orang tak semayang satu waktu 80 tahun neraka. Satu hari neraka 1000 tahun hari dunia. 80 tahun neraka. Pandai ni. 80,000 tahun neraka. Kira lah berapa ribu hari, juta hari. Kemudian satu hari di neraka, daripada 80 tahun neraka ni, untuk satu solat ditinggalkan 1000 tahun hari dunia. Siapa ni? Orang tinggal semayang untuk satu waktu solat. Kalau tinggal semayang siapa ke 5 waktu? Babi masuk neraka. Babi tidak masuk neraka. Oh, jadi apa lagi ni? Orang tinggal solat ni berat sehabis-habis berat lah. Orang tinggal solat ni. Orang tinggal solat betul-betul. Itu jelas lah berat. Kalau saya sebut tadinya, orang semayang tapi jahil bak taharah, kerihik, tinggal zuhur, tinggal so. Tu jahil sama kot tinggal semayang. Kemudian tu wa amal sunat. Tu pergi Mekah Madinah wa amal sunat. Tak ada bahagian mereka tu. Tak ada bahagian. Belajar fardhu ain molek. Ni. Program Talaki Safinatun Najah ni. Ni tak ada excuse ni. Tak ada. Tak usah duduk belagak lah. Tak ada. Jahil belajar molek. Yang kekal akan dia kena jahil, mati dah kena jahil ilmu fardhu ain bak taharah. Ini bak taharah lah ni. Bak hik nipah. Suci nipah tu bak taharah. Nak mati dengan jahil fardhu ain. Berani nak hadap Allah Ta'ala dengan jahil fardhu ain bak taharah. Atas masing-masing lah. Atas bahagian masing-masing. Jadi dia ada 6 golongan yang tidak hormati pada syarak. Kalau mereka pula air wuduk kita, tak boleh bagi. Kita kekalkan berwuduk, tidak boleh bertayamum. Orang tinggal semayang, orang berzina yang sudah berkahwin, orang murtad, orang kafir harbi, anjing yang galak, anjing yang liar yang memudaratkan, dan juga babi. Ini golongan, 6 golongan yang tidak dihormati pada syarak. Ini bicara bab nak minum air ni. Sebab yang ketiga, yang mengharuskan bertayamum. Air minum kita, okey. Air wuduk kita, adalah cukup-cukup wuduk kita. Tapi ada orang yang dihormati pada syarak, dia habis air dianya. Air wuduk, dia pun habis dulu lagi dah. Air minum dia pun habis juga. Dia pun minta air minum kita. Dia minta air wuduk kita. Air minum kita untuk kita lah. Dia minta air wuduk kita. Kita pun beri air wuduk kepada orang dihormati ni. Lepas tu, wuduk kita macam mana? Ganti dengan tayamum. Berlakulah sebab yang ketiga yang mengharuskan bertayamum. Alhamdulillah. Saya pun laju-laju ni. Laju-laju sebab masa pun sudah cukup. Jadi, kehadapan tu bicara bab syurutut tayammumi syaratun. Dia masuk pada syarat bertayamum ada 10 syarat. Tapi sebagaimana saya sebut tadinya, saya akan membicarakan bab sakit semula. Bersakit berkaitan dengan ada pembalut, contohnya di anggota wuduk ataupun anggota tayamum. Ni saya ikut FB ni saya tunjuk ni, ikut FB. Ni antara buku ni. Kalau boleh carilah. Ni saya tunjuk dalam FB. Saya ada masa sedikit lagi ni. Ni dikeluarkan oleh JAKIM. Ni saya tunjuk dalam FB. Tapi dia banyak-banyak keluaran lah ni. Ni banyak keluaran. Ni gambar tengok ni, panduan bersuci bersalat bagi pesakit. Ada juga hak lainnya, panduan tayamum, wuduk dan solat bagi pesakit. Dia ada 23 edisi lah kita panggil. Kalau hak lama betul hak dengan sayanya, ni panduan ibadah bagi pesakit. Ni panduan ibadah bagi pesakit ni. Ni memang lama sangat lah ni. Ni cetakan pertama tahun 2001. 2001 ni. Hak paling lama ni. Ni yang dikeluarkan oleh Terengganu kita lah ni.
Ini yang dikeluarkan oleh bahagian dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu serta kerjasama Jawatan Kuasa Kebajikan Sosial dan Kesihatan Negeri Terengganu. Bukan Medan lah, bukan Medan. Bahagian dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Saya sebut Medan kan. Ni hak Terengganu ni, panduan ibadat bagi pesakit. Dalam ni ada bicara bab bertayamum bagi orang yang umpama ada pembalut di muka ataupun di tangan ataupun di kepala pun mungkin berlaku lah, tapi mungkin jarang berlaku, dan juga pembalut di kaki. Mana pergi kepada berkaitan dengan sebab bertayamum, sebab yang merupakan tayamum yang kedua iaitu wal maradu, dengan sebab sakit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina